pagi, pulang petang hari, bawa joran dan kekili, bawa umpan, cacing dan roti. Insya Allah dapat ikan patin dan keli. Kalau kumpal jangan bersedih, kau bersedih membawa lara di hati. Jika tak mau. Hai, ada dengar lah. Tengok ni. Ada lah. Oh, tengok jap. Ui lah, ada. Ih, ada lah. Kena. Ha. Alamak. Oh, kena dah. Kena dah. Macam mana lagi Ni tapi ni tinggi lah. Kita tarik dulu. Kat mana dia bawa Buat kat hulu tu bangka lah. Aduh, macam mana cuba tarik sini tu. Sekejap. Nak tengok dah rekod kau belum? Dah rekod dah. Mari kita angkat. Kita angkat dulu. Aduh, macam mana ni? Ni tinggi lah ni. Alah, punya motor bising lah. Kasih ketat dulu ni. Aduh, macam mana? Tekan dulu. Motor ni bising betul lah. Aduh. Patin lah, nampak lah. Patin lah. Besar ni. Macam mana nak angkat ni? Alamak. Ni masalahnya tinggi. Takut tali ni putus je. Buat tali ni kecil, berapa LB? 30 LB ke berapa LB tu? Kecil tali je. Saya tinggi ni kalau tarik takut putus. Kalau rendah tarik ke atas itu yakinlah. Tak apalah, tu jauh dulu. Baik kau dulu. Kalau dibawa ke laut senang lah, kita boleh bawa ke hulu. Ni dia tak nak ke laut. Sebab dekat ni ada bangka ni. Alamak. Aduh, jangan putus. Kita cuba lagi. Alamak. Jauh lagi tu. Setengah. Apa? Nak tarik dia tinggi, nak tarik ke mana? Aduh. Putus. Tebing tu tinggi, nak tarik ke atas. Nak bawa ke sini ada kayu bawah tu, tak boleh. Tariklah ke tebing tinggi tu. Jangan tarik putus. Besar juga, ada lah dengan 2 kilo 3 kilo kata ni. Tak ada rezeki. Tadi ingat nak tarik ke depan sini. Tapi tak boleh, itu kayu bangka bawah tu. Kalau tarik ke sini nanti dia masuk dalam bangka tu, sangkut lah. Saya tariklah ke tebing tinggi tu, biasa tali benang ni kuat tau. Tapi dia putus ke bukan ke dia dekat rambut, dia putus ke tengah tali tu. Aduh.
Sikit lah naik atas dia tu. Tak ada rezeki tak apa. Yalah. Besar. Tengoklah dulu. Kalau kat sini tadi tak apa ni. Kalau kat sini boleh naik tadi ni. Masalah sini rendah sikit. Kita tarik ke hulu sini kan. Tarik ke hulu kat sini. Dekat panjang satu ni. Tarik dia kalau cabing sana tu. Tu rendah sikit. Saya kalau dia yang ke hulu sana tuan. Yang kat situ. Tu rendah sikit. Kalau sini boleh juga ni buat. Coba yang kat sini ada kayu tu tuan. Nanti dipusing sangkut. Kalau kat sini tadi dah setengah batik tu dah setengah tu tadi. Dah naik dah sikit. Dah setengah daripada bawah tu. Dekat situ. Putus tu. Alamak dekat. Tak apa dah saya cakap. Sebab dia kayu bawah tu tadi nak turun bawah tak boleh. Nanti kalau saya turun tak boleh naik saya. Nanti dia ingat buaya kat kaki. Naklah. Kalau sini tadi kita tarik ke hulu sini kan. Situ boleh. Biarlah. Tak ada. Banyak orang tak nak mandi sini, tebing tinggi. Kalau tak jatuh sini naik ke mana? Boleh kalau ke hulu lah. Jom manja bersama Abah Putri. Jom manja nasi malang dapat biawak dan labu-labi. Adu nasi. Jom manja bersama Abah Putri. Memancing ikan pati dan keli. Jom manja bersama Abah Putri. Nasi malang dapat biawak dan labu-labi. Adu nasi.